Mama tak masuk. Tunjuk sana sikit. Nak pergi mana hari ni? Makan. TV tu Adi nak tengok Ijen Ali. Satu laba-laba. Bila air datang laba-laba. Kenapa tak? Wah, dia dapat tangkap. Hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan. Apa kunci pintu? Kita nak pergi makan nasi Ayam. Nasi ayam. KTM. Oh, nasi ayam KTM. Sedap lah nasi ayam situ. Sedap. Banyak kan? Banyak. Lepas tu kita nak pergi mana lagi? Kita nak pergi buat kereta. Buat kereta pasang TV. Bukan. Buat tahu sangatlah. Dia dah mencecah. Bukan. Buat tahu yang usia 10 tahun. Dia Hai, ni nama Syakif. Habis mana Syakif? Hello. biasa sebab duduk mana? Ya. Motor bah. Ya boleh. Saya ambil IC saya. Semak bayi. Untuk isi minyak. Tak guna je kan. Daripada tak guna lagi PM kata Syapinah ni tak banyak. Pandailah Kak Adi. Okey, Adi nak cakap apa? Saya cantik. Saya orang Kelantan. Baik tak? Makcik orang Indon. Hah? Cakap bahasa Indon ni Kak. 1, 2, 3. Kakak dah cakap. Sini nak buat kedai makan ni pula. Itu kedai makan spaghetti. Itu bomba dah. Obat Cina. Kita makan tengah hari pukul berapa? Pukul 4 baru nak makan tengah hari. Alamak. Petang. Syakir saya. Syahid. Tu kat mana? Ambil tu. Dia khas RM10 tu je mah. Ini lagu Kelantan. Bek, suah bek. Bek, bek, bek. Jangan biwak gigi. Bek, tulu bek. Jangan lagu bek. Jangan biwak gigi. Okey lah. Habis. Orang Kedah nyanyi lagu Kelantan. Orang Kedah. Kau nak buka TikTok ni? Tak, YouTube. Jangan lagu. Kakak pula nyanyi. Sedap pisang. Sedap lagu. Adik lah. Lagu apa pula? Sumaiyah lah. Mana? Tak nak. Nama dia Sumaiyah. Lagi? Tak ada? Mana? Sumaiyah pergi. Oh, sorry. Jangan apa? Ni paksa. Jangan paksa, okey. Dia kena ikut suka lah. Suka baru nyanyi lah. Itu nyanyi lagu apa? Tak tahu lah. Cerita lah bila mau nak rekod nak menonton. Cerita je lah. Dia nak tahu. Tapi kanak-kanak kan tak boleh minum. Orang kakak kan dapat Menari. Anis Kitchen. Menari macam mana? Kita dah sudah sampai. Jom lagi lah. Orang dah sampai. Orang sampai. Kita dah sampai dekat kedai.
Kalau follower kita air, patut lama tak kesianan dah ada anak mak. Dah. Okay, kakak makan apa ni? Makan nasi. Ayam. Nasi ayam. KTM. Tak, ni abah punya. Takut ni bahagi. Yang ni bagi dengan adik. Adik makan ni. Kau. Ha. Ini tu. Dia kena berani kan tidur ayam kan. Sebab hari ni memang saja tak kasih ayam. Saya kita ambil saya nanti aku pengen lah. Tak. Betul. Betul. Mẹ con chắc đấy. Mana? Kamu bukan tu. Ya. Di kereta. Itu apa mu? Ni tempat lutut ni. Buka. TV on macam tu lah. Abah isi minyak. Nyak. Kita isi pakai air siri. Isi RM50 berapa lebih? Kita tengok. Okey, untung berapa ringgit ni?
Banyak juga. Isi RM50, lebih RM15.33. Siap. Thank you PMX bagi minyak. Ni okey kot. Ambil ni. Dia semua ada. Kan ada kecil ni. Ni saya ambil ni. Kakak. Kita nak tahu. Tadi kita beli durian. Sekarang kita nak kupas durian. Dua harga RM50. Oi, besar. Oh, ya, apa tengah kaki? Tak betul. Tujuh. Wih, dah pucuk dah yang tu apa? Abang dia cakap 70% boleh makan. Ni kita beli untuk buat serawar durian. Wow. Wow, tak betul. Ya tu. Ambil. Koyak je. Tak apa ni saya nak pakai tu. Love. Wow. Kalau keras tu kita boleh buat serawar. Sikit. Boleh tak? Lembut. Tak apa. Bubur yang dulu kita makan sama-sama. Okey. Tapi jaga sakit dulu. Makan 4 orang. Boleh pegang. Ni kalau adik makan, kakak pun nak juga. Lepas tu tinggal Syakir. Abah tak apalah abang rasa. Kita kupas lagi. Depan. Oh, elok. Saya kena bok. Hati-hati. Terus, nak tambah tu. Makan Kita abang. isi dah lembut ya. Kita isi dalam kain dulu. Kupas semua. Sebab senang untuk kita nak buat serawar. Satu biji ni semua isi dia elok. Yang ni je yang kurang. Kita tengok Syakir lu tak makan lagi. Apa tak? Itu cobek-cobek. Oh, yang ni makan. Oh, makan. Ini buah bekas ni kot. Tapi yang ni nak masak tak perut tau. Boleh tak? Boleh. Yang ni keras. Orang panggil orang kedai kena mangkak. Kita buat serawar yang ni. Apa dalam tu puan? Yang ini keras. Yang ini ada lembut. Ini untuk makan saja. Yang ini untuk kita buat serawar. Saya nak buat serawar durian. Semalam dah kupas dah durian. Gula Melaka. Ada santan. Okey, jom kita buat. Lepas tu balik, beli belen ikan. RM2. Ikan untuk seminggu. Balik belen RM2 pun rasa macam nak beli. Bawa RM70. Beli ikan, belen RM2. Ikan satu besen. Satu Banyak besen. satu besen ikan.
Ayam sekok. Lepas tu Ikan siakak, ikan sekak sekok. ikan bawal hitam, Ikan bawal hitam sekok. Lepas tu lagi ikan kembung. ikan kembung 1 kilo. Lepas tu nasi lemak 4 buku, jadi semua 60. Cabai cili padi, cabai merah, semua RM68. Murah ke mahal? Mahal. Tapi ikan tu besar lah. Kita tengok ikan. Kita tunjuk ikan je. Besar mana? Durian 2 bekas. Ni nak masak semua. Sebabkan penuh periuk, kita potong buang biji. Bukan nak mau. Ni setelah dibuang biji durian yang keras-keras tu, tinggallah banyak ni. Gula melaka. Sedap. Daun pandan, garam. Kita tunggu dia masak. Ayam sekok berapa ringgit? RM21.60. RM1. Ikan temenung 1 kilo kan ni? RM10. RM10. Nampak tu besar. Ikan ni berapa? RM19. Soalnya ikan apa? Ikan bawal hitam. Dah siap Sarawak kita ni, dah bagi jiran sikit, dah makan sikit. Pekat, dah tambah air sikit.